Bayi sakit gusi, gigi nak tumbuh. Ambil bunga chrysanthemum atau chrysanthemum leaf yang kering, buat teh. Kemudian tapis dia dan masukkan dalam satu bekas. Lepas tu ambil tuala putih yang lembut, rendam dalam tu. Masukkan dalam peti sejuk, biarkan dia sejuk. Keluarkan dia daripada peti ais, perah dia, gulung towel tu agak boleh letak dekat gigi bayi. Kita letakkan di antara gusi dia dan dia akan membantu dalam kesakitan bayi tersebut. Jadi bayi akan rasa selesa, biar dia kumar mata digigit gitu dan dia akan kurang sakit dan dia okey, dia berhenti menangis. Boleh cuba. Orang dulu dia letak dekat embun. Sekarang tak perlulah nak cari embun, susah. Kita letak dalam peti ais supaya dia sejuk dan dapat menyerap khasiat daripada teh bunga tersebut dan digunakan untuk bayi. Ini untuk bayi saja. Orang tua yang nak tumbuh gigi tak boleh buat petua ni sebab dia tak akan tumbuh lagi. Wallahi astalabi.